Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Safwan bin Muhammad Saupi, nombor metrik 23 BI 02038. Jadi saya akan membentangkan proposal kajian saya yang bertajuk Panduan Etika Komunikasi dalam Media Sosial menurut perspektif Surah An-Nur dan Surah Al-Hujurat. Yang pertama sekali, seiring dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi, media sosial kini sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan harian kita. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter ataupun X, TikTok dan WhatsApp digunakan oleh hampir semua lapisan masyarakat, daripada golongan remaja sehinggalah kepada orang dewasa dan warga emas. Kesan positifnya, media sosial mempercepatkan penyebaran maklumat, memperkukuh jaringan sosial dan membuka peluang dalam bidang pendidikan serta perniagaan. Tetapi dalam masa yang sama, ia juga membuka ruang kepada pelbagai kesan-kesan negatif. Kita lihat fenomena berita palsu, fitnah, buli cyber, ucapan kebencian, malah pornografi yang mudah diakses oleh generasi muda. Dalam konteks Islam, Al-Quran telah lebih awal memberikan garis panduan berkaitan etika komunikasi. Dua surah yang menjadi fokus saya, iaitu surah An-Nur dan juga surah Al-Hujurat, menekankan tentang tabayun, larangan menyebarkan aib, kepentingan menjaga maruah, serta menegakkan kebenaran. Jadi prinsip-prinsip ini sangat relevan untuk diaplikasikan dalam komunikasi digital masa kini. Baik, untuk pemasanan kajian ini berasaskan kepada isu-isu komunikasi yang semakin kritikal di media sosial. Yang pertama, isu berita palsu. Kajian oleh Fauzi Hassan menegaskan bahawa kandungan keganasan yang tersebar tanpa semakan boleh mempengaruhi minda masyarakat dan membentuk ideologi yang salah. Kedua, buli cyber. Kajian saya Helmi menggunakan istilah penyakit digital untuk menggambarkan fenomena ini. Aulia Ramadan juga pula mendapati penggunaan bahasa kasar dan makian di Twitter sangat ketara sehingga menjadi budaya biasa dalam kalangan netizen. Yang ketiga, isu gangguan seksual digital. Kajian Yana Ramli dan juga Muhammad Azul menunjukkan bagaimana mangsa termasuk lelaki mengalami trauma, rasa takut dan tekanan emosi akibat gangguan ini. Yang keempat adalah masalah pornografi. Kajian daripada Mustafa Adnan Pican dan juga Mazni Mustafa menyatakan bahawa akses yang terlalu mudah kepada laman pornografi melalui media sosial semakin meruntuhkan nilai moral generasi muda. Kesimpulannya, semua masalah ini berpunca daripada kelemahan etika komunikasi. Justru diperlukan panduan yang bersifat kerohanian dan syariat Islam untuk membimbing interaksi digital masyarakat. Baik, yang seterusnya adalah persoalan kajian. Daripada pembahasan yang dibincangkan, saya merumuskan 3 persoalan kajian. Yang pertama iaitu, apakah ayat-ayat dalam surah An-Nur dan juga surah Al-Hujurat yang berkaitan dengan panduan etika komunikasi. Soalan yang kedua adalah bagaimanakah bentuk penyalahgunaan komunikasi dalam media sosial yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Dan yang ketiga, sejauh manakah ayat-ayat Al-Quran ini boleh diaplikasikan dalam menangani isu komunikasi digital masa kini. Yang seterusnya adalah objektif kajian. Selaras dengan persoalan tersebut, objektif kajian saya adalah seperti berikut. Yang pertama adalah mengkaji ayat surah An-Nur dan juga surah Al-Hujurat yang berkaitan dengan etika komunikasi. Objektif yang kedua adalah mengenal pasti bentuk penyalahgunaan komunikasi media sosial dalam kalangan masyarakat. Yang ketiga adalah menganalisis kaitan ayat-ayat Al-Quran dengan isu komunikasi digital semasa. Objektif ini diharap akan melahirkan satu kerangka panduan komunikasi Islam yang boleh dijadikan asas dalam penggunaan media sosial. Yang seterusnya, hipotesis kajian ini dirangka dengan melihat hubungan antara etika komunikasi Al-Quran dan amalan pengguna media sosial. Pertama, jika media sosial digunakan tanpa etika, maka isu-isu seperti buli cyber, berita palsu, fitnah, pornografi dan juga gangguan seksual digital akan semakin meningkat. Yang kedua, prinsip etika komunikasi Al-Quran dalam surah An-Nur dan juga surah Al-Hujurat mampu menjadi panduan berkesan untuk menangani isu tersebut. Dan yang ketiga adalah semakin tinggi tahap penghayatan masyarakat terhadap prinsip Islam, semakin rendah kadar penyalahgunaan komunikasi digital. Dengan kata lain, Al-Quran bukan sekadar panduan rohani,
tetapi juga kerangka praktikal dalam kehidupan moden. Yang seterusnya adalah tinjauan literatur. Yang dalam tinjauan literatur ini, saya mendapati pelbagai penyelidikan berkaitan isu komunikasi digital. Kajian Cik Haniza menunjukkan bully cyber berlaku pada tahap sederhana, tetapi mangsa dan pelaku boleh bertukar peranan. Kemudian kajian daripada Saputra menegaskan pornografi memberi kesan buruk yang serius kepada moral anak muda. Kemudian Erika Dwi Setiawati menyatakan bahawa media sosial telah mengubah corak komunikasi global. Nur Aslamiah pula menekankan bahawa laman sosial memberi kesan positif dan negatif. Kemudian Lokman Hakim mendapati remaja menggunakan media sosial untuk hiburan dan mengisi kesunyian, namun wujud juga risiko negatif. Kemudian Isra Wahyuni mengkaji komunikasi dalam Al-Quran dan menegaskan bahawa komunikasi beretika akan melahirkan hubungan yang harmoni. Dan yang terakhir adalah Elsa Puji Juwita pula menekankan bahawa media sosial boleh memberi kesan dua hala terhadap gaya hidup remaja. Jadi semua literatur ini menyokong keperluan kepada komunikasi Islam sebagai alternatif penyelesaian. Yang seterusnya, metodologi kajian. Metodologi kajian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan kaedah analisis kandungan. Sumber primer kajian ini ialah Surah An-Nur dan juga Surah Al-Hujurat, serta kitab tafsir muktabar seperti Tafsir Al-Quran Al-Azim oleh Ibn Kathir, kemudian Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran oleh Al-Qurtubi, kemudian Tafsir Al-Maraghi dan juga Fi Dhilalil Quran oleh Said Qutb. Jadi kaedah analisis yang digunakan ialah tafsir tematik atau maudu'i. Kaedah ini melibatkan langkah-langkah seperti menghimpunkan ayat-ayat yang berkaitan, meneliti pandangan mufassir, mengkategorikan prinsip etika dan akhirnya menghubungkan dengan isu-isu komunikasi digital semasa. Jenis media sosial yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah Facebook, Instagram, laman X ataupun yang dulu dikenali sebagai Twitter, TikTok dan juga WhatsApp. Jadi kerana platform ini ialah yang paling kerap dikaitkan dengan isu penyalahgunaan komunikasi. Baik, seterusnya limitasi kajian. Setiap kajian pasti mempunyai keterbatasan. Dalam kajian saya terdapat 3 limitasi utama. Yang pertama adalah kajian hanya menumpukan kepada 2 surah, iaitu surah An-Nur dan juga surah Al-Hujurat, tanpa melibatkan surah-surah yang lain yang juga membincangkan etika komunikasi. Yang kedua, kajian ini bersifat kualitatif melalui analisis teks semata-mata. Ia tidak melibatkan kajian lapangan atau soal selidik, jadi hasilnya lebih berbentuk interpretasi. Dan yang ketiga, skop kajian terhad kepada isu komunikasi media sosial sahaja, tidak meliputi bidang komunikasi Islam yang lebih luas, seperti komunikasi politik ataupun dakwah. Namun begitu, saya yakin kajian ini tetap memberi sumbangan yang berharga dalam memahami panduan etika komunikasi berlandaskan Al-Quran. Yang seterusnya, definisi operasi. Definisi operasi digunakan untuk memperjelaskan istilah utama. Yang pertama, etika komunikasi dalam kajian ini merujuk kepada prinsip dan nilai Islam dalam interaksi sama ada secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, media sosial didefinisikan sebagai platform digital interaktif seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter ataupun X dan WhatsApp. Dan yang ketiga, panduan merujuk kepada garis panduan praktikal yang dirumus daripada ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan membantu masyarakat Muslim mengamalkan komunikasi yang beretika di media sosial. Baik. Kerangka kajian. Kerangka kajian ini menunjukkan hubungan antara pemilih ubah bebas dan juga pemilih ubah bersandar. Pemilih ubah bebas ialah etika komunikasi Al-Quran yang terkandung dalam surah An-Nur dan surah Al-Hujurat, termasuk tabayyun, larangan menyebarkan aib, larangan menghina dan juga menjaga kehormatan. Yang pemilih ubah bersandar ialah amalan pengguna media sosial sama ada dalam bentuk bully cyber, penyebaran berita palsu, ucapan kebencian, gangguan seksual digital dan juga pendedahan kepada kandungan lucah. Jadi melalui kerangka ini saya ingin membuktikan bahawa penghayatan terhadap etika Al-Quran dapat membentuk budaya komunikasi digital yang lebih bertanggungjawab dan juga selaras dengan syariat Islam. Sebagai kesimpulan, media sosial adalah pedang bermata dua. Ia boleh membawa manfaat besar tetapi juga boleh mendatangkan kerosakan sosial jika tidak dikawal dengan etika. Jadi saya harap kajian ini dapat menyumbang kepada bidang komunikasi Islam serta memberi panduan praktikal kepada masyarakat Muslim untuk menggunakan media sosial dengan lebih bertanggungjawab, amanah dan beradab. Sekian daripada saya. Terima kasih.